Sambungan fasal ke-10 di muka surat 44. Diriwayatkan daripada Malik bin Dinar. Ni dalam pertemuan sebelum saya cakap Malik bin Dinar ni wali Allah. Wali Allah. Diriwayatkan daripada Malik bin Dinar katanya, orang ramai mengatakan Malik bin Dinar seorang yang zuhud. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya zuhud. Sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya zuhud ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kerana suatu ketika beliau telah memiliki dunia tetapi pada saat yang sama sanggup meninggalkannya. Malik bin Dinar ni, wali Allah ni, dia kata ada orang kata dia tu zuhud. Tapi dia kata bukan aku zuhud. Zuhud tu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebab dia dah pegang dunia tapi pada yang sama sanggup meninggalkannya. Meninggalkannya tu ialah meninggalkan dari dalam hati. Dia tidak terkesan pun dunia ni. Diriwayatkan daripada Ahmad bin Abdul Hawari katanya, suatu hari ketika mendengar perdebatan di antara Abu Sulaiman Ad-Darani, ini aku tak silap kata guru saya, Abu Sulaiman Ad-Darani ialah waliullah, dan Abu Safwan mengenai siapakah yang lebih zuhud, Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Uwais Al-Qarni. Kata Abu Sulaiman kepada Abu Safwan, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz lebih zuhud daripada Uwais Al-Qarni. Tanya Abu Safwan, apakah alasanmu? Kerana Umar telah memiliki dunia tetapi beliau zuhud terhadapnya. Kata Abu Safwan, Uwais juga akan menjadi zuhud seperti Umar jika diberi peluang memiliki dunia ini. Lalu Abu Sulaiman membantah dengan katanya, janganlah Tuan menyamakan orang yang pernah diuji dengan yang belum diuji. Sesungguhnya orang yang pernah memiliki dunia tetapi langsung tidak terpikat dengannya lebih afdal daripada orang yang belum pernah memiliki dunia walaupun hatinya memang zuhud terhadapnya. Orang kenal Uwais Al-Qarni sebab dia orang miskin. Jadi orang kata zuhud pun no problem. So nampaklah zuhud sebab dia miskin. Umar bin Abdul Aziz pula dipilih jadi khalifah. Jadi kaya tu anytime. Nak kaya tu bila-bila masa. Boleh petik jari, boleh jadi kaya. Minta ni semua orang akan tunaikan. Dia khalifah. Dia boleh mewah kalau dia nak. Tetapi dua orang ni yang berdebat, waliullah Abu Sulaiman Ad-Darani dengan Abu Safwan ni, mereka berbincang tentang dua orang yang dikenali macam zuhud tapi memang terkenal zuhud. Itu siapa dia? Uwais Al-Qarni. Maknanya zaman tabi'in. Uwais Al-Qarni ni kan orang yang mulia kan. Malaikat Nabi SAW sebut dia tidak dikenali di bumi tapi malaikat dia terkenal di langit. Malaikat kenal dia. Dahsyat lah tu satu level. Umar bin Aziz pula diberi tahta, diberi pemerintahan, boleh lagi hidup macam Uwais Al-Qarni. Dahsyat dia lagi. Sebab kalau Umar bin Abdul Aziz ni kaya, memang time tu dia memang kaya lah. Dunia datang kepada dia sebab dia khalifah. Khalifah saya pernah sebut dalam rakaman yang sebelum ni. Khalifah ni bukan agung bagi sebuah negara. Khalifah ni ialah pemimpin dunia Islam. Setakat mana pemerintahan dunia Islam tu, dalam dunia Islam tu. Kata Brother Damsyik, katakan masa tu sampai ke mana? Ke Mesir, ke mana lah. Yang kebelahan dunia yang mampu tentera Islam bawa daulah Islamiah ni. Luas itulah pemerintahan dia. Jadi dia boleh kaya tak? Dia boleh kaya lah kalau dia nak. Tapi dia memilih untuk tidak mahu kaya. Sampai tadilah. Baju pun tak bertukar. Baju pun tak basuh. Sebab baju tu je yang ada. Tu menunjukkan. Ada Abu Safwan dia kata, alah kalau Uwais jadi khalifah pun macam tu juga. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, belum tahu. Umar bin Abdul Aziz dah diuji jadi khalifah. Dan dia terbukti zuhud pasal dia buat betul zuhud tu. Adapun Uwais Al-Qarni ni memang orang miskin, belum diuji jadi khalifah. Jadi belum uji, belum tahu. Tak boleh nak komen. Tu macam tu dia. Suatu hari Umar datang menemui isterinya dan berkata, wahai Fatimah, adakah engkau mempunyai duit dirham untuk membeli anggur? Jawabnya, tidak. Tanyanya lagi, apakah engkau mempunyai sebarang mata wang lain yang boleh digunakan untuk membeli anggur? Tiba-tiba Fatimah datang menghampiri Umar dan berkata kepadanya, engkau seorang Amirul Mukminin.
Apakah munasabah? Apakah masuk akal? Orang yang seperti engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membeli anggur. Jawab Umar, keadaan ini lebih memudahkan kita untuk melepaskan diri daripada segala jenis belenggu yang terdapat di dalam neraka Jahannam. Dia nak duit tu daripada keluarga dia, bukan daripada income dia lah sebagai khalifah. Bukan, takkanlah khalifah tak ada gaji, tapi dia banyak infak kat orang. Jadi sampai kita nak beli anggur pun tak ada duit, sampai bini dia petikan, kau kan king, kau kan Amirul Mukminin. Tapi dia kata, takkanlah kau tak ada duit nak beli anggur pun. Tapi kata Umar, inilah keadaan yang terbaik untuk kita, lebih mudah untuk kita melepaskan diri. Dan waktu cakap, hati orang dah ingat akhirat ni payah. Hati dia ingat nampak neraka tu untuk dia je. Sampai nak beli anggur pun duk fikir neraka. Jadi macam itulah. Keadaan begini lebih mudahkan kita untuk melepaskan belenggu daripada neraka Jahannam. Sebab orang yang hatinya memandang akhirat, takutnya pada Tuhan tu bukan dibuat-buat. Memang dia dah jadi darah daging. Sampai kita nak beli anggur pun, sampai ke tahap tak tahu cakap macam mana. Nak beli anggur pun dia berhati-hati. Sampai tanya Fatimah pun tak ada duit masa tu lah kan. Masa tu kata orang, dia sanggup bersusah sampai nak beli keinginan dia pun tak ada duit. Dia sanggup bersusah. Seorang lelaki bertanya kepada Umar, sukakah tuan jika kami sediakan sejenis ubat yang boleh menambahkan keinginan tuan untuk makan? Jawabnya, apakah untungnya aku dengan ubat tersebut? Demi Allah, apalah artinya memasukkan sesuatu ke dalam perut? Demi Allah, apalah artinya memasukkan sesuatu ke dalam perut yang kemudiannya menyusahkan diri sendiri semasa hendak mengeluarkannya? Ini macam lebih kurang kata-kata Imam Syafi'i juga lah. Orang tanya kenapa tuan tak banyak makan, kata, apa aku makan, nyusahkan aku nak. Kalau orang panggil berak lah kan. Makan sekejap, sedap sekejap, tekak, perut menanggung sakit, akhirnya buang. Lebih kurang hampir senada dengan kata-kata Imam Syafi'i. Tapi ni kalam Umar, Khalifah Umar. Nak buat apa kau bagi aku ubat tu pun? Kalau kau nak buat pun nak buat apa? Cakap. Nanti nyusahkan aku. Sebab dia fikir ujung terus. Fikir ujung. Dan sekali jadi tai. Entah ya. Dia malah nak fikir panjang. Malah nak pening-pening bala. Macam itulah. Ada orang bertanya lagi. Sukakah tuan jika kami ciptakan sesuatu? Sukakah tuan jika kami menciptakan sesuatu yang boleh menambahkan keinginan tuan terhadap perempuan? Jawab Umar, apalah faedahnya nanti yang akan ku dapat? Demi Allah, kadang-kadang keinginan tersebut menjadikan aku lalai dan terjerumus ke dalam kejahatan. Jadi orang yang celik Al-Quran, dia akan tahu bahawa fitnah-fitnah perempuan tu sangat banyak. Dan Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut. Dia kan alim hadis. Hati dia pun celik dengan Quran. Jadi nampak bahaya Quran, bahaya perempuan tu dan Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dan kisah-kisah nyata pun mungkinlah ada. Mungkin memang berlaku lah pun. Kan? Dalam Quran kisah Zulaikha goda Nabi Yusuf. Kan? Tapi saya nak tambah sikit lah. Kata guru saya Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani. Banyak orang cerita tentang Zulaikha goda Nabi Yusuf. So nampak Zulaikha jahat. Yalah, memang ada bukti dalam Quran semua. Tetapi selepas peristiwa Nabi Yusuf mengahwini Zulaikha, tak ada pun orang cerita tentang Nabi Yusuf membawa hati Zulaikha kepada Allah, sehingga kan Zulaikha dah tak ada mood layan Nabi Yusuf, melainkan yang wajib-wajib je. Lepas tu kepala dia fikir macam nak munajat dengan Tuhan. Dia kata manis kelazatannya Zulaikha bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan sebab bersuamikan seorang Nabi. Kan barokah tu, barokah tarbiyah Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Zulaikha jadi orang yang sangat-sangat gemar bersendiri dengan Allah. Selepas itu tak ada cerita pun. Semua cerita Zulaikha goda. Nampaklah jahat perempuan ni. Yelah, itu fasa sebelum kahwin. Selepas kahwin, kesan tarbiyah Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Zulaikha jadi orang yang sangat cintakan Allah, sehingga kan dia melayan Nabi Yusuf sekadar yang wajib je. Itu tak ada orang cerita. Jadi saya nak uraikan di sinilah. Yang maklumat pada guru kami Syekh Rahimuddin. Itulah. Jadi kata Umar bin Aziz, kau ciptakan aku ubat untuk perempuan pun buat apa?
lagi banyak bala pada ni. Jadi kalau macam kita dah nafsu, dah ada ubat kan, dah ada ubat pula. Orang pula dalam cerita ubat bagi dia semarakkan semarakkan untuk menyalurkan keinginan syahwatnya. Orang tu dah level zuhud dah pun. Kepala dia 24 jam ingat Allah Ta'ala. Jadi benda tu dah tak ada dah hati dia. Dan sebab orang tu tanya dulu, kalau buatnya tu masuk makanan ke, naya kan. Tapi iyalah, kata orang, nanti sampai satu part, Fatimah ni cerita betapa selepas Umar memegang tampuk pemerintahan, mereka tidak pernah mandi wajib. Maknanya Umar terlampau sedih mengenangkan bagaimana dia di akhirat di akhirat nanti, adakah jawab tidak, adakah mampu berlaku adil depan Allah Ta'ala, sampai tak ada keinginan untuk bersama isteri. Isteri dia cakap, nanti akan sampai nanti. Isteri dia kata, semenjak kau memegang jadi khalifah, kita dah tak macam dulu. Kehangatan suami isteri tu dah tak rasa. Macam bini, suami dia bangun menangis. Ingat Allah, minta ampun, ingat Allah. Dia ni level ke tahap tu. So bini dia pun termenung. Tengok apa dah jadi suami aku ni. Tapi sebenarnya bagus untuk hubungan dengan Allah Ta'ala. Tu baik. Tapi hubungan suami isteri jadi macam dah tak sehangat dulu. Tu maksud dia. Baguslah suami ingat Allah. Kan? Jadi itulah. Diriwayatkan daripada Yunus bin Abu Shu'aib. Diriwayatkan daripada Yunus bin Abu Shu'aib, katanya, suatu ketika aku telah melihat Umar bin Abdul Aziz tawaf di Baitillah, di Kaabah lah. Pada masa itu sebahagian kainnya telah tenggelam di dalam lipatan kulit perutnya kerana kegemukannya. Ini sebelum jadi khalifah lah ni. Kemudian aku menemuinya lagi, tetapi di saat itu beliau cukup kurus disebabkan jawatan khalifah yang disandangnya. Ketika ini, kalau aku mahu untuk membilang jumlah tulang rusuknya dengan tanpa menyentuhnya, nescaya aku akan melakukannya. Beza sungguhlah Umar dulu dengan Umar sekarang. Umar dulu yang aku tengok sebenarnya khalifah, kau main lagi badan dia sihat, keliling tak Kaabah pun, tawaf pun nampaklah gemuk. Tapi kemudian selepas Umar memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah umat Islam, apa nama ni? Yunus ni kata, kurusnya Umar lepas jadi khalifah ni. Terbaliklah orang cakap, kan betul. Sebab saya orang fikir kalau jadi khalifah bolehlah makan sedap kan, badan pun berisi kan. Maklumlah kan, kata orang makan cukup kan. Tapi pelik betul lah Umar dah sini. Jadi khalifah, aku nampak dia tawar lagi sekali kot. Tapi mungkin tawar ke tidak, tapi dia jumpa selepas tu lah. Selepas Umar jadi khalifah, Umar punya kurus sampai kalau aku nak kira tulang dia pada jauh boleh kira. Tak boleh sentuh badan tu. Punya kurus. Nampak? Orang pun nampak lain betul Umar selepas jadi khalifah. Asalnya gemuk, akhirnya jadi kurus. Pasal apa? 24 jam memikirkan mampu ke tidak jadi khalifah yang adil. Kalau zaman sekarang kata anxiety, pada saya lah, untuk orang macam ni bukan. Ini dia punya feel dia tu. Feel daripada Allah Ta'ala tu melampaui. Yang tak pernah berlaku pada mana-mana khalifah yang boleh sado lah apa semua. Yalah, makan cukup pun semua kan. Tapi dia memilih untuk bersederhana, mengurangkan makan, banyak berpuasa. Hati dia risau pada Allah Ta'ala. Jadi mana selera makan kan, duk risau, takut tak mampu adil bagi tahap tu lah. Sampai tengok lain betul sebelum khalifah dengan lepas khalifah, lain betul kurusnya. Macam tu lah maksud dia. Diriwayatkan daripada Maslamah bin Abdul Malik, katanya, aku telah datang menziarahi Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada hari kematiannya. Pada saat itu aku lihat Fatimah binti Abdul Malik, isterinya, duduk di bahagian kepalanya. Pada saat itu aku lihat Fatimah binti Abdul Malik, isterinya, duduk di bahagian kepalanya. Setelah melihat kedatanganku, beliau berpindah duduk di bahagian kaki Umar dan aku mengambil tempatnya. Aku lihat Umar telah dikafankan dengan Alhamdulillah. Aku lihat Umar telah dikafankan dengan sepasang baju yang telah lusuh dan terkoyak poketnya.
Lalu aku katakan kepada Fatimah, sebaik-baiknya baju ini ditukarkan. Fatimah hanya terdiam. Aku terus mengulangi kata-kataku tadi sehingga suaraku menjadi tinggi. Akhirnya Fatimah menjawab, demi Allah, hanya itulah sahaja bajunya. Sampai mati pakai baju koyak rabak. Fatimah tak boleh buat apa dah. Tak ada kata apa dah sampai ke tahap itu. Itulah baju pilihan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada hari kematian dia. Tak boleh cakap apa dah. Sampai orang tegur pun tak ada jawapan. Orang tegur kan. Sampai tinggi suara si Maslamah ni. Tak terluah lah betapa dahsyatnya zuhudnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Rabi'ah bin Atha meriwayatkan bahawa suatu ketika Umar bin Abdul Aziz telah mendirikan sembahyang Jumaat agak lewat daripada waktu kebiasaannya. Pada masa itu beliau juga turut sembahyang bersama-sama Umar. Beliau pun bertanya kepada Umar, mengapa tuan melambat-lambatkan sembahyang Jumaat pada hari ini? Jawabnya, Sebenarnya khadamku telah membasuh bajuku dan aku terlewat kerana menunggu keringnya baju itu. Kerana peristiwa ini, kami pun mengetahui bahawa Khalifah Umar hanya memiliki sehelai baju sahaja. Kata Umar lagi, semasa berada di Madinah dulu, aku berasa khawatir, rasa bimbang, risau. Kalau rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepadaku tidak mampu untuk aku membeli pakaian-pakaian kesukaanku. Dulu kat Madinah kau main risau. Takut-takut tak cukup duit nak beli pakaian kegemaran dia. Tapi selepas jadi khalifah, memang lain sungguhlah. Sahal bin Sadaqah iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dengan katanya, beberapa orang ulama telah menceritakan kepadaku bahawa setelah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, mereka telah mendengar suara tangisan yang cukup nyaring keluar dari tempat kediamannya. Mereka tertanya-tanya apakah puncanya. Lalu mereka diberitahu bahawa Umar bin Abdul Aziz telah memberi pilihan kepada khadam-khadam perempuannya dengan katanya, sesungguhnya aku telah diamanahkan dengan tanggungjawab sebagai khalifah yang akan menyibukkan aku daripada menguruskan perihal kalian semua. Untuk itu, sesiapa di kalangan kalian yang mahu dimerdekakan, akan aku merdekakan. Dan sesiapa yang ingin akan kekal berkhidmat denganku, kerana aku tidak mempunyai apa-apa kepentingan dengan kalian semua. Disebabkan pendirian Umar ini, menangislah mereka sekuat-kuatnya kerana mereka terlalu kecewa dengan kata dua yang telah diberikan oleh Khalifah Umar tersebut. Khalifah Umar dia tak nak khadam ramai-ramai. Siapa nak kerja-kerja lah, tak nak kerja terpulang. Ini tak apa. Dia tak nak pening kepala. Kan dia kena jaga kebajikan apa semua kan. Siapa nak kerja. Jadi menangislah khadam perempuan tu pasal tak sangka lah. Pada dia orang kejam betul kata Umar ni. Perempuan kan hati-hati lembut. Tak sangka Khalifah Umar kan bercakap sedemikian. Seolah-olah macam jasa mereka tidak dihargai. Tapi Khalifah Umar pandangan dia lain. Pandangan dia, prinsip dia lain. Jadi tak sama je khalifah-khalifah yang bangga dengan ada khadam perempuan apa semua. Khalifah Umar apa yang perlulah, tak perlu sudah. Dia jenis orang tak nak pening-pening kepala lah. Bagus untuk akhirat. Untuk dunia orang nampak pelik lah kan. Suatu hari Abu Ubaidah bin Uqbah Al-Qurashi, ni orang Quraisy, telah datang menemui isteri Umar, Fatimah binti Abdul Malik, dengan bertanya kepadanya, bolehkah engkau ceritakan kepadaku sesuatu yang menakjubkan, yang menghairankan, yang mengkagumkan tentang Umar? Kata Fatimah, apa yang ku tahu, Umar tidak pernah mandi kerana bersetubuh atau bermimpi walaupun sekali semenjak dilantik menjadi khalifah sehinggalah beliau wafat. Tadi saya cakap ni dia. Semenjak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia langsung tak naik nafsu syahwat, nafsu seksual langsung tak naik sebab runsing, risau, bermunajat pada Allah, bertaubat selalu pada Allah. Mereka tak fikir dah bab-bab keseronokan bersama isteri yang halal. Tahu lah cakap apa lah. Hebat sungguh. Dia punya ingatan pada Allah, risaunya takut tak mampu jadi pemimpin yang adil,
takut menjadi pemimpin yang zalim tanpa sedar. Lepas dia penasihat dia pun bagus-bagus, ingatkan dia tentang kehidupan selepas dunia ini. Penasihat pun kawan-kawan pun bagus-bagus yang mengingatkan dia tentang akhirat tu kerap, dan dia pun sendiri pun kuat ingat akhirat. Biar tak ada hati dah nak fikir pasal hal hubungan suami isteri. Sampai muka surat 49. Muka surat 50. Fasal ke-11. Tadi muka surat 10 10 tadi apa tadi? Fasal ke-10 tadi kezuhudan dia. Ini fasal ke-11 muka surat 50, kemuliaan peribadinya. Akhlak dia lah. Mata kabur dah tua ni. Mata makin kabur. Allahu Akbar. Fasal ke-11, kemuliaan peribadinya, peribadi Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khuzaimah Abu Muhammad bin Al-Abid meriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, tidak pernah aku memberikan sesuatu kepada seseorang melainkan aku merasakan bahawa pemberian tersebut tidak ada nilainya. Aku sendiri merasa malu untuk memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mana-mana saudaraku, sedangkan aku sendiri bersikap bakhil untuk memenuhi permintaan mereka. Aku malu kalau di akhirat kelak dikatakan kepadaku, seandainya syurga menjadi milikmu, sudah tentu engkau lebih bakhil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halus kepribadian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita ulang balik. Tidak pernah aku memberikan sesuatu kepada seseorang melainkan aku merasakan bahawa pemberian, maknanya dia susah nak bagi orang barang. Dia rasa benda tu tak ada nilai. Faham? Aku sendiri masih malu untuk mohon syurga pada orang. Maknanya dia punya halusnya naluri dia tu sampai ke tahap ni bukan sombong. Ada satu setengah puak tu ni kan kata yang golongan yang hati yang bersih, sufi ni sombong, tak minta syurga. Bukan. Dia orang ni zauk dia, rasa dia, feel dia pada Allah Ta'ala tu sampai dia rasakan macam moyang dia jugalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia orang ni, orang macam dia orang ni yang jadi menangis malam-malam, tahu-tahu esok orang terbengkak macam Umar bin Khattab ni. Dia orang rasa dunia ni neraka ni macam dia orang ni punya. Syurga tak ada hati pun. Dan dalam fikiran dia orang ni, syurga ni macam tak wujud. Faham tak? Macam tak wujud. Sampai dia pun malu lah minta syurga. Orang ni dia bagi orang sedar diri. Dia hamba yang sebenar-benar hamba. Layakkah aku minta syurga? Seakan-akan senada dengan syair Imam Syafi'i. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa 'ala nari jahimi. Wahai Tuhan, aku tak layak mohon ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Dia orang ni hampir level lebih macam tu lah. Dia punya feel, dia punya zauk. Takkanlah dia tak minta syurga, tapi kehambaan dia yang halus, yang berseni tu, rasa macam aku tak layak minta syurga. Lepas tu tambah lagi dia rasa beban bagi khalifah ni. Berani ke aku minta syurga kepada Allah Ta'ala? Dan aku masih lagi bernyawa, dan aku tak tahu mampu ke tidak aku wafat sebagai seorang khalifah yang adil. Layakkah aku minta syurga? Dia ke tahap tu. Dia orang punya ni feel. Kadang-kadang saya pun kan apa-apa yang tak faham kalam-kalam balaghah ni, kalam-kalam yang benda yang ahli-ahli zauk, ahli-ahli jiwa ni, dia melantunkan dia punya luahan tu. Kadang itu pun dia buat macam hukum. Buat yang tu lah, yang seberang sana tu. Tu yang kadang benda ni zauk, feel ni feel lah. Kita rasa nak masuk syurga, kita minta syurga. Ni dia rasa diri dia banyak dosa, diri dia sedang jadi pemimpin dunia Islam yang amanah berat. Layakkah aku minta syurga? Macam tu maksud dia. Feel dia, benda tu feel dia, tak ada apa pun. Maknanya dia dengan Tuhan dia anggap benda tu berat sampai dia dah malu nak minta syurga. Sedangkan malu tu tanda iman. Al-haya' minal iman kan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu tu tanda iman ataupun sebahagian daripada iman. Jadi ni orang malu minta syurga, bukan dia tak nak syurga.
Aku sendiri merasa malu untuk memohon syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana saudaraku, sedangkan aku sendiri bersikap bakhil untuk memenuhi permintaan mereka. Aku sendiri pun bagi kat dia orang pun macam nak tak nak je kan. Tapi adakah aku nak doakan syurga untuk ahli saudaraku? Aku malu kalau di akhirat kelak dikatakan kepadaku, seandainya syurga menjadi milikmu, sudah tentu engkau lebih bakhil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya tak layaklah nak urai kata-kata ni. Ini zauq lah. Ni benda-benda azwaq, benda zauq. Ni ialah level Sina Umar bin Abdul Aziz. Tak layak saya nak urai. Kita akan sambung ke slide seterusnya. Sekarang ialah fasa ke-11.